Assalamualaikum. Tidak seperti kebiasaannya, segmen Farida kali ini akan memaparkan koleksi terkini Farida di atas pentas peragaan fashion. Apa yang istimewanya, koleksi tudung Aisyah ini dicetuskan oleh Puan Farida. Kita lihat. Tudung Aisyah adalah rekaan terkini dari Farida dan chiffon masih lagi menjadi favorit utama, cuma koleksi kali ini lebih eksklusif dan elegan. Seperti biasa, setiap helaian tudung Farida menggunakan warna terang, tidak kiralah sama ada untuk fabrik polos ataupun bercorak. Ini untuk memudahkan pelanggan memadankannya dengan sebarang jenis pakaian. Bagi menambahkan serinya, setiap selendang ini Farida telah meletakkan tampalan bunga velvet yang direka khas untuk koleksi Farida. Saya mula terlibat dengan tudung Farida ni, mula terjebak dengan tudung Farida ni start daripada tahun lepas. Start saya pakai memang sangat berpuas hati. Farida Aisyah ni lebih menarik perhatian sebab dia terdapat kombinasi-kombinasi colour yang sangat menarik. Kemudian dia mempunyai kelainan dari segi fashion, velvet, bunga velvet dia. Kemudian brush dia yang berlainan. Saya suka pakai tudung Farida kerana desain dia memang cantik. Warna dia, kombinasi warna dia pun menarik. Jahitan dia kemas. Harga pun berpatutan. Tudung Farida Aisyah lebih menarik lah, mudah pakai sebab dia punya tu dah jahit siap, just kita pakai and pin je kat tepi kan. Bagi yang ingin mendapatkan koleksi tudung Aisyah, anda bolehlah segera ke butik Farida kerana setiap koleksi adalah terhad. Apa yang penting, dengan Farida anda nyata jelita. Pencarian model Farida 2014. Bagi yang memiliki raut wajah yang menarik, bolehlah menghantar penyertaan dan gambar ke Facebook Farida Nyata Jelita. Hadiah menarik menanti pemenang dan apa yang penting, pemenang berpeluang menjadi model untuk tudung Farida.